Po. Tak tahu kata gopo. Gi bede naik kelik. Dia naik sakit kepala, muntah, sebik darah. Tak kata tu tamat biasa ya. Dengan lama tu dengan sains kita ni dengan dunia tu. Dengan di air laut tu. Tahu rasa ada salah gopo nah. Lepas tu kita ngaji. Ngaji hal laut. Ngaji pun kita ngaji pak tu baik belakang. Kata mana tak kena kita buat. Banyak tak kena. Tapi Alhamdulillah Tuhan jaga kita lama. Boleh buat kerja. Lepas tu, ingat tu dari ngaji tu tubik lah. Ngaji bahasa mana. Turun lah air bahasa mana. Turun dalam mana. Kena minat belakang. Nak ambil nyawa taruh mana. Tu kita jadi Alhamdulillah lah. Boleh nampak belakang. Kita masa kita turun. Nak turun air dalam 1 minit tu. Alhamdulillah boleh turun lah. Sebab ada orang ngaji sekali dengan dia tu. Turun dengan banyak tegeh. Bukan dia mahu kamu si tegeh dah. Dengan banyak-banyak barang lah. Turun dengan alat-alat dia. Ya bukan so dua dak. Dia kena 4 tegeh. Semua-semua gas tu tak serupa. Ya gas biasa tu 2 dah. Tu gas nitrox tu. Oksigen hak banyak sekali. Duk 50%, 30%. Dia kena ada agak. Tu helium hak orang duk buat dalam belon. Dia mau kata tak boleh pakai, boleh benda pakai. Boleh pakai juga dalam air laut. Sebab ya apa, helium tu ya dia tengok air ke dalam kau tak mabuk. Jadi atak dia biasa. Ya sebab gas biasa ni 40 mil. Lepas tu nak dikait ha. Ya atak dia minat dia tak nak fikir nak tubik tak boleh. Okey, Ustaz. Saya kena sekat sikit. Sebab kau punya weh. Kejut saya hak ni. Dia maksudnya salah satu orang Jawi asal, orang Melayu asal, Melayu Patani, gi duduk Mekah, wanuk Mekah lah. Maksudnya gi daripada dengan ayah mak dia lagi. Lepas tu beranuk, mari, dia ngaji semata je. Maksudnya dia duduk Mekah, duduk dalam education, duduk dalam ngaji tu tak lama. Lepas tu start daripada umur 12. Ya, Minat laut. minat laut. Minat laut. Sudah ada gapo lah weh. Dia adalah orang Jawi yang jadi nelayan. Nelayan ni awak pramun. Gitu. Nelayan hok di Mekah. Start daripada umur 12 tahun sampai ke 30. 35 tahun. 35 tahun. Duduk main dalam laut. Duk main dalam laut. Hebat. Lepas tu cara ikat ikan tu lagu mana tu Ustaz? Cara ikat ikan Ustaz tu. Maksudnya sebab dia beza laut Arab dengan laut kita tak? Tak serupa. Tak serupa? Air laut dia ni ada apa? Dia panggil